Banyak kelebihan untuk orang yang buat badan ni. Pertama sekali, kita akan dapat kesihatan yang baik. Okey, perut ni adalah salah satu sumber yang baik untuk kita dapat kekuatan fizikal dan mental. Dan yang terakhir, badan ni adalah amanah daripada Allah SWT. Bila kita jaga badan kita, sebenarnya kita tengah jaga satu amanah yang Allah SWT bagi kat kita. Tak kisah lelaki ke perempuan, saya akan bantu anda untuk dapatkan perut yang anda idamkan dalam masa 10 minit. Anda kena buat senaman ni 10 minit setiap hari untuk dapatkan perut idaman anda. Dalam senaman saya ni, saya akan target bahagian depan, bahagian kiri, bahagian kanan, bahagian bawah, bahagian atas. Semua bahagian saya akan cover dalam masa 10 minit saja. Bersenam 1 minit 10 saat, rest 50 saat. Okey, 5 senaman saya akan cover. Pertama, kita akan buat burpees. Kedua, leg raise. Ketiga, knee to elbow. Keempat, wrist up. Dan yang terakhir, wiper twist. Okey, untuk senaman burpees ni, dia high intensity workout. Dengan senaman burpees ni, anda dapat pecahkan lemak-lemak anda. Dan anda dapat pecahkan juga kemalasan anda. Senaman ni senang saja. Anda berdiri, anda duduk dalam keadaan pumping, anda turun satu push up dan anda bangun, anda lompat. Dan anda ulang benda ni dalam masa 1 minit 10 saat. Okey. Bila habis saja senaman ni, saya nak anda buat apa? Anda jaga pernafasan anda ambil pernafasan yang cukup. Manfaatkan udara yang ada dekat anda. Sebab kita akan teruskan lagi beberapa senaman, 4 lagi senaman. Jadi kuatkan mental anda. Kita kena tahu niat kita nak buat senaman ni untuk apa. Okay, untuk anda yang mana tak boleh buat burpees dengan sempurna, jangan risau. Saya ada sediakan alternatif lain untuk anda. Okey, dalam senaman ni, anda juga melakukan senaman ni macam mana burpees. Tapi yang ni untuk yang mana tak boleh buat burpees. Okey, senang saja anda buat macam mana dalam video tu. Okey, anda kena ikut macam dalam video. Sebab untuk kesan bahagian perut tu, dia kena buat macam tu. Okey. Jadi bila anda mulakan senaman anda dengan burpees, maksudnya anda tengah pecahkan dua perkara. Pertama, malas, dan kedua, lemak anda. Dan senaman ni baguslah, dia high intensity dan dia kuat untuk bahagian perut kita. Okey, perut kita akan bekerja dengan keras. Di bahagian pertengahan senaman pun kita akan dapat rasa penat disebabkan kita buat burpees. Burpees ni dia menggunakan stamina, banyak stamina. Jadi kita buat perut dan kita buat stamina juga. Banyak kelebihan untuk buat burpees ni. Dan anda dapat bina kekuatan. Bila anda buat burpees, anda dapat kekuatan untuk buat mount climber. Anda dapat lakukan senaman perut yang lain melalui burpees. Satu hari ada 24 jam, saya sediakan dekat anda 10 minit sahaja senaman untuk setiap hari untuk bahagian perut. Jadi korbankanlah waktu anda tu untuk mana anda yang nak bahagian perut yang kuat. 10 minit saja anda akan rasa sakit. Itu pun kita rehat 50 saat. Apa yang saya nak untuk anda adalah anda konsisten. Okey, jaga konsisten. Kalau anda tak dapat buat setiap hari, 1 minggu 5 kali pun tak ada masalah. Janji anda buat. Okey, untuk senaman kedua, leg raise. Leg raise ni bukan biasa-biasa. Kita nampak macam angkat kaki, tapi sebenarnya kita tengah membina bahagian perut di bahagian bawah tu. Yang hampa nak bahagian bawah yang macam lekuk-lekuk tu, bahagian situ lah. Jadi bila kita buat leg raise, pertama sekali saya nak anda buat adalah jangan hayun kaki. Okey, senaman ni bukan hayun kaki, tapi senaman ni untuk perut. Jadi senaman ni kita tarik kaki kita menggunakan perut kita. Okey, anda angkat kaki anda dalam keadaan 90 darjah. Sekiranya anda tak boleh buat dalam keadaan 90 darjah, saya ada sediakan alternatif lain. Anda boleh juga laksanakan senaman ini dengan hasil yang baik. Jadi untuk senaman ini, apa yang anda perlu buat adalah tarik kaki anda tu dengan kekuatan perut, menggunakan kekuatan perut bahagian bawah tu. Okey, dalam senaman ni anda akan rasa sakit dalam waktu 1 minit tu dia dah rasa sakit. Okey, waktu pertengahan setengah minit tu anda dah rasa sakit. Sebab apa? Sebab dia dah burn dah bahagian bawah tu. Jadi kuatkan semangat anda. Teruskan dalam masa 1 minit 10 saat. Kita akan sakit dalam 1 minit 10 saat saja. Untuk senaman ni, kita perlu kekuatan bahagian bawah kau. Bawah badan kita akan jadi cantik melalui senaman ni, insya-Allah. Okay, bila kita buat senaman ni, sebenarnya anda tak perasan pun, bukan kita buat kekuatan badan, tapi sebenarnya kita tengah buat juga kekuatan mental. Bila kita tengah rasa sakit tu, kita push, maksudnya kita tengah bina mental baru. Walaupun dalam keadaan sakit, kita tengah bina satu kekuatan. Walaupun aku rasa sakit, aku kena buat. Sebab apa? Aku nak benda tu. Okey, kalau anda tak disiplin waktu tu, kalau anda tetap buat macam biasa-biasa, anda buat malas, maksudnya anda tengah bina kekuatan badan saja, anda tak bina kekuatan mental. Jadi bila anda ada dua perkara ni, waktu anda buat badan, anda akan dapat kekuatan mental dan kekuatan fizikal. Jadi sangat penting dan sangat baguslah untuk kesihatan badan kita dan kesihatan mental kita.
Okey, senaman ketiga, plank knee to elbow. Apa tu plank knee to elbow? Plank knee to elbow ni maksudnya kita duduk dalam keadaan plank dan kita gerakkan lutut kita kena ke siku secara bergilir-gilir selama 1 minit 10 saat. Jadi anda tahan senaman ini, kawal pernafasan sebab dia akan rasa burn dekat bahagian kiri dan kanan perut anda, dan terutama sekali burn yang paling kuat dekat mana? Bahagian tengah perut anda. Senaman ni kalau anda tak boleh angkat lutut anda sampai ke siku sepenuhnya, anda boleh angkat separuh juga. Tidak ada masalah untuk yang mana permulaan nak buat senaman untuk bahagian tepi perut ni. Anda boleh buat setakat mana yang anda boleh buat, anda buat. Bila mana anda rasa sakit, itulah had anda. Jadi teruskan. Bila anda selalu buat, lama kelamaan lutut anda tu akan sampai ke siku. Dan senaman ni memang dia akan target bahagian tepi perut anda. Sebaiknya keluarkan distraction, lagu ke apa ke. Sebab benda tu dia akan memang bagus. Maksudnya dia bagi kita vibes kan. Tapi sebenarnya kita tengah lawan dengan diri kita. Kita tak nak ada sumber lain yang masuk dalam diri kita yang bagi kita semangat. Kita nak waktu kita down seorang-seorang, kita dapat upkan diri kita melalui kita sendiri. Bukan dari sumber yang lain, maksudnya dari sumber lagu ke, dari sumber orang ke, tak nak. Kita nak diri kita sendiri yang dapat bangunkan diri kita waktu kita seorang-seorang down. Jadi itulah kelebihannya bila kita workout tanpa music ataupun tanpa distraction yang lain. Kita dapat bangunkan diri kita seorang-seorang. Okay? Dan yang paling penting adalah kena jaga hubungan dengan Allah lah. Sebab Allah lah sahaja yang dapat bantu kita dalam apa-apa sahaja masalah. Jadi kita bina mental, kita bina badan dan kita bina hubungan yang baik dengan Allah SWT. Okey, untuk senaman reach up ni, dia agak pedih dan sakit dan pedas. Okey, untuk senaman reach up ni anda perlu ambil nafas yang secukupnya waktu rehat tu, okey. Sebab senaman reach up ni dia akan bakar bahagian atas perut kita. Okey, bila anda buat reach up ni, kawalan pergerakan badan anda tu tak menggunakan momentum, tak menggunakan hayunan. Jadi dia sangat-sangat bagus untuk perut anda. Okey, untuk senaman ni kalau anda tak boleh tolak sepenuhnya, anda tolak separuh pun tak ada masalah. Sebab lama kelamaan kita membina kekuatan bahagian atas perut tu. Bila anda selalu buat reach up ni, tolakan tu akan jadi lebih power dan lebih dinamik lah. Okey. Okey, anda perlu kuatkan semangat anda. Sebab dalam pertengahan senaman ni lah kita akan rasa sakit. Kita akan rasa macam aku buat sikit-sikit pun tak apa. Tapi jangan macam tu. Kita kena buat semua all out dalam masa 1 minit 10 saat untuk dapat kekuatan bahagian perut yang mana kita nak dan kekuatan mental yang kita nak. Jadi senaman ni bahagian atas badan akan bekerja dengan keras. Anda perlu kawal pernafasan dan anda perlu betulkan mindset anda. Jangan lemah, kuatkan mindset, betulkan niat. Kita nak benda ni untuk apa? Bila kita tahu mindset kita, walaupun kita rasa sakit macam mana pun, kita akan teruskan sebab kita nak benda tu. Kuatkan semangat. Lagi beberapa senaman je kita akan habis dan kita akan sakit selama 10 minit sahaja. Dalam satu mafhum hadis Nabi SAW cakap apa? Satu orang mukmin yang kuat lebih disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada satu orang mukmin yang biasa. Kita kuat ni sebenarnya kita dapat bagi manfaat untuk ramai orang, terutamanya untuk diri kita sendirilah, dan kita akan dapat rasa nikmat tu dan kita dapat bagi nikmat tu. Maksudnya kita dapat salurkan kebaikan untuk orang lain dan kita dapat bantu orang-orang yang lemah dan kita dapat jadi satu insan yang berguna untuk diri dan masyarakat. Nak buat perut ni senang saja. Kita kena jaga makan dan kita kena rajin senam. Bila kita rajin senam tapi kita tak jaga makan, punya hasil tu kurang sangat. Sebab makanan tu dia akan tutup perut kita. Jadi untuk dapatkan perut yang cantik dengan senaman saya ni, saya sediakan anda 10 minit dengan senaman yang mengcover semua bahagian. InsyaAllah bila anda konsisten istiqamah buat senaman ni, anda akan dapat hasil yang baik dalam masa yang singkat, insyaAllah. Okay, kita dah sampai kepada pengakhiran senaman kita yang terakhir. Dan senaman ni dia memang agak sakit sikit, anda kena tahan. Sebab senaman ni dia akan target bahagian tepi juga, bahagian kiri dan kanan badan kita. Dan untuk senaman ni dia agak berat, anda perlu ada kekuatan bahagian tengah perut. Jadi untuk yang mana tak boleh buat, saya ada alternatif lain. Untuk anda jangan risau. Sebab senaman ni dia akan bentuk bahagian tepi badan anda dengan cantik. Dan untuk bagi anda kekuatan pinggang terutamanya untuk anda. Wiper twist ni banyak kelebihan untuk bahagian tepi perut, terutamanya pinggang. Okey, wiper twist ni anda baring dan anda perlu buka tangan anda dalam keadaan bentuk T supaya anda dapat tahan kaki anda bila anda bergerak ke kiri dan ke kanan. Okey, untuk senaman ni, untuk yang mana tak boleh angkat sepenuhnya kaki, anda boleh menggunakan lutut ataupun bahagian separuh kaki supaya anda dapat lakukan juga senaman ni. Okey, senaman ni banyaklah kelebihan dia. Antara kelebihan-kelebihan senaman ini, anda dapat kuatkan pinggang anda dan anda boleh dapat bentuk V yang cantik untuk bahagian perut bawah anda.
Okey, bila anda buat senaman ini, kawal pernafasan juga. Pernafasan setiap senaman paling penting adalah pernafasan. Okey, bila anda buat senaman ini, anda jaga betul-betul setiap pergerakan. Bila ada kaki tu jatuh ke bawah, anda perlu kawal. Jangan biar dia jatuh ke tanah. Anda kawal supaya dia jatuh separuh saja dan anda terus angkat dan terus bahagian kiri dan kanan. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Bila kita mula bandingkan diri kita dengan orang lain, dekat situ dia akan mula jatuhkan diri kita dan kita akan mula tengok diri kita ni dari ke arah kesempurnaan. Tak ada siapa sempurna. Jadi bila kita nak buat kesihatan badan untuk diri dan agama, kita mula tengok diri kita hari ni dengan diri kita yang semalam. Barulah kita akan improve diri kita hari demi hari. Jadi jangan target sempurna, target konsisten. Bila kita target kesempurnaan, tak ada siapa akan jadi sempurna. Tapi bila kita target konsisten, walaupun kita buat sikit, kita konsisten, dia akan ada hasil yang baik, insya-Allah. Badan ni sebenarnya dia ikut genetik, okey? Contoh macam The Rock, Dwayne Johnson, dia badan dia sasa, tapi dia punya genetik tu tidak membenarkan dia dapat perut yang cantik. Tengok badan dia betul-betul. Kalau anda tengok badan Dwayne Johnson, badan The Rock, badan dia mana ada six pack, adalah bentuk six pack tapi tak bentuk lean, bentuk six pack yang cantik. Jadi sebenarnya perut ni kita masing-masing lah, okey? Dia ada genetik yang masing-masing. Ada orang yang buat perut, dia buat set saja dia dah dapat. Ada orang yang perlu bekerja keras. Ada orang yang bekerja keras pun tak dapat hasilkan perut yang dia nak. Jadi setiap orang ada genetik masing-masing. Sediakan ke anda senaman 10 minit yang target semua bahagian ni. Kalau kena dekat orang yang betul, dia akan dapat set saja, tapi dia ada hasil untuk semua orang yang buat. Saya nasihatkan untuk anda jaga pemakanan, anda jaga senaman, fokus disiplin, dan yang paling penting sekali, jaga hubungan kita dengan Allah. Sebab semua ni berkaitan dengan Allah SWT. Badan kita ke, rezeki kita ke, semua berkaitan dengan Allah SWT. Jadi apa pun, keep strong my man, keep strong my girl, be the best version of yourself. Assalamualaikum.